Nabi sebut kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman. Dua perkataan yang ringan di lidah. Di lidah ringan, mudah nak sebut. Tapi sakilatani fil mizan, tapi pada timbangan kita di akhirat berat, besar. Wa habibatani ila rahman, dan Allah sangat suka. Tapi ramai orang tak buat. Betul tak? Sebab apa? Tertipu dengan dunia. Kadang-kadang satu hari pun tak sebut. Walaupun Nabi kata mudah je, ringan je di lidah. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah je, ringan, tapi ramai orang tak buat. Kenapa? Sebab tertipu dengan dunia. Mana lebih mudah? Kita sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dengan kita pergi buat kerja pagi-pagi. Mana lebih mudah? Mudah mana? Mudah sebut. Tapi hak mana kita buat? Hak susah. Cerdik ke tak? Hak susah dia buat. Hak mudah, hak susah dan tak kekal dia buat. Hak mudah, kekal dia tak buat. Cerdik ke tak?